Kementerian Belia dan Sukan mempunyai dua fasiliti yang selalu digunakan untuk konsert, iaitu Perbadanan Stadium Malaysia di Bukit Jalil dan yang keduanya adalah Sepang International Circuit. Penambahbaikan SOP penganjuran konsert ini merupakan tindakan dan SOP baru yang kita akan syaratkan kepada semua penganjur konsert EDM. Yang pertamanya, penganjur konsert mesti mewujudkan hydration point bagi mengatasi keadaan dehidrasi. Okay. Yang keduanya, menyediakan pasukan perubatan setiap kali mereka menganjurkan konsert. Ketiga, trailer message, poster, video mengenai bahaya dadah dan tindakan yang perlu dilakukan oleh orang terdekat semasa berlakunya kecemasan. Dan kita juga, Sepang International Circuit juga akan menggunakan artis-artis. Setiap kali mereka menggunakan ada konsert, artis itu akan memulakan dengan memberikan message mengenai penggunaan dadah yang kita tidak galakkan. Keempat, hospital siap siaga menerima mengendalikan mangsa semasa berlangsungnya konsert. Jadi SOP ini bermaksud setiap bulan Sepang International Circuit dan Perbadanan Stadium Malaysia akan kongsikan jadual konsert mereka dengan pihak berkuasa iaitu Polis, Kementerian Kesihatan Malaysia dan AADK. Dan kelima, penempatan anjing pengesan K9 untuk kawalan keselamatan. Dan yang ini kita akan tempatkan anjing-anjing di sini semasa berlangsungnya konsert dan juga sebelum kita akan buat spot check. Okey, jadi ini adalah 5 syarat baru yang kita akan syaratkan untuk setiap penganjur konsert, khasnya penganjur konsert EDM milik Kementerian Belia dan Sukan. Kita juga galakkan penganjur konsert acara di fasiliti bukan milik KBS. Mereka boleh gunakan SOP yang sama kalau nak, kerana SOP ini dibina bersama KDN, Kementerian Kesihatan Malaysia, selepas banyak perbincangan diadakan. Ketiganya, safe space oleh Majlis AIDS Malaysia. Kementerian Belia dan Sukan akan menawarkan booth kepada Majlis AIDS Malaysia sebagai tempat rujukan maklumat mengenai dadah dan bahan terlarang untuk pengunjung. KL Sport City, Perbadanan Stadium Malaysia merupakan tempat no smoking, tidak boleh merokok dan tidak boleh menggunakan vape. Okay, untuk Sepang International Circuit mereka ada designated space saja, tetapi tempat-tempat lain memang tak boleh merokok dan menggunakan vape. Jadi ini adalah komitmen Kementerian Belia dan Sukan untuk melawan penggunaan dadah dan juga vape, kerana vape ada banyak substance yang digunakan itu mempunyai konten dadah yang tidak selamat untuk orang.